Anda sedang mendengar Musim Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Podcast Yusif. Anda bersama dengan saya, Farhani, dalam satu lagi episod. Cumanya hari ini kita nak bincangkan tentang penyelidikan pula. Kita nak tengok kajian, kita nak tengok bidang yang berbeza. Kalau sebelum-sebelum episod yang sebelum ni, saya bawakan berkenaan dengan undang-undang angkasa. Kali ni saya bawakan pula tentang kajian Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Jadi sebelum itu, kita bagi tahu dulu kepada para penonton tajuk kita hari ni iaitu Kanta Kompos, kerangka aplikasi dan navigasi teknologi augmentasi AR/VR integrasi dalam komuniti pembelajaran objektif modul dan subjek seni bina. Tajuk dia memang dah panjang dah memang bagi kita macam okey, apa ni, cerita tentang apa ni. Jadi sebab itulah hari ni kita nak bawakan tajuk ini kepada anda bukan sebab saja-saja, tapi sebab tajuk inilah, inovasi inilah yang telah pun mendapat tempat ketiga ataupun pingat gangsa dalam Anugerah Khas Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Reka Bentuk Kurikulum dan Penyampaian Inovatif atau lebih dikenali sebagai AKRI. Tapi sebelum tu, para penonton, kita ada bawakan juga panel tim inovasi kita yang telah pun memenangi anugerah AKRI ini, iaitu Dr. Ifah. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Doktor sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So hari ni Doktor pakai pinkish, saya pakai hijau. So kita macam matcha strawberry sikit. Trending. Itulah trending. Okay, memang sengaja nak ambil tema tu. Jadi Doktor, mungkin para penonton di luar sana nak mengenali Doktor lebih mendalam sedikit. Doktor mungkin boleh kenalkan diri dan juga background Doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama panjang Wan Ifah binti Wan Ahmad Niza, tapi lebih dikenali sebagai Ifah ataupun Ifah Niza, Dr. Ifah Niza lah. So saya sekarang mengajar pensyarah di USIM di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina dan specifically di Jabatan Seni Bina, architecture lah. Kalau para penonton tak tahu FCAP di mana? Di mana Doktor? Ada di bangunan 4. Di tingkat 4 Bangunan Tamhidi. Jadi bayangkan ya para penonton, walaupun dalam keadaan yang tak ada bangunan sendiri, tapi masih lagi boleh mampu untuk memenangi anugerah AKRI ni. Menunjukkan apa tu Doktor? Kalau selagi ada kemahuan, di situlah jalan. Okey. Sebab tak ada bangunan lah, jadi lagi bersemangat lah. Betul. Sebab ada FCAP lah, kita rasa landscape kat Tamhidi tu jadi cantik. Ada banyak gazebo-gazebo kat situ kan Doktor. Okey, jadi hari ni Doktor kita nak bincangkan, ceritakan sedikit tentang inovasi tim Doktor ni. Tapi sebelum tu, saya rasa ramai yang tertanya-tanya berkenaan dengan AKRI tu dahululah kan Doktor. Adakah AKRI ini khas untuk bidang kejuruteraan sahaja ataupun macam mana? Tak, memang anugerah AKRI ni setiap tahun memang ada. Dan memang dia terbuka pada semua universiti awam di bawah semua kursus lah. Jadi dia lebih kepada untuk pengajaran dan teaching and learning, dan juga inovasi dalam pembelajaran itu sendiri. Maksudnya inovasi tu tak kisahlah, tak kisah apa-apa. Jadi macam yang penting adalah pada impak kepada pelajar dan juga komuniti dan universiti. Jadi Doktor, macam berapa kategori total AKRI ni dia yang offer? dipertandingkan ada 6. Jadi macam untuk yang tahun 2025 ni saja, hari tu masa kita buat pitching finalist hari tu, ada dalam 40 ke 50 finalis dari seluruh Malaysia punya universiti. Wow. Jadi adakah finalis tu kita hantar proposal dulu, lepas tu diorang tengok layak? Dia ada panjang sikit dia punya proses dia. Tapi lebih kurang sama lah. Dia bermula dengan kita hantar application pada USIM untuk jadi wakil dalam, sebab KPT letakkan untuk kita setiap universiti boleh hantar satu wakil saja setiap kategori. Jadi kita akan ada sesi pitching dulu di bawah CITEL, urus dia AKRI. Jadi kita akan hantar application, kemudian dia akan panggil untuk pitching. Selepas dah pitching, dia akan pilih wakil USIM. Kemudian bermulalah kita apply pada KPT pula. Apply pada KPT dan kemudian tunggu sama ada terpilih sebagai finalis atau tak. Once dapat jadi finalis, kita akan ada pitching lagi sekali. Yang ni yang pitching di depan semua. Di peringkat akhir lah. Di peringkat akhir. Yang tu yang berdebar tu. Debaran tu kat situ lah paling teruk. Hari tu di Hotel Everly. Hotel Everly. Okey. So maksudnya
doktor dalam kategori ni, kalau saya boleh ambil ni kan doktor. Okey, para penonton berat mungkin boleh tengok. Berat ni. Tempat ketiga, kategori pengalaman pembelajaran imersif maya. Ini adalah kita punya pingat ataupun lambang kemenangan lah. Bagi tim Dr. Ifah di peringkat akhir itulah kan doktor. Rasa memang worth it lah kan doktor. Alhamdulillah. Yang ni kita masuk dalam kategori pembelajaran imersif maya, maksudnya yang lebih kepada subjek-subjek yang online. Jadi macam mana kita nak buat pembelajaran tu jadi lebih imersif, lebih efektif. Jadi untuk kategori ni maksudnya hanya terhad kepada yang online, pembelajaran imersif maya ataupun pembelajaran online. Okey, jadi disebabkan kita pun dah kenal kategorinya apa, dah tahu, kita pun dah menang tempat ketiga dalam anugerah AKRI ni. Jadi kita nak kenali pula apakah dia inovasi yang tim Dr. Ifah bawakan sehingga boleh meraih tempat ketiga dalam anugerah AKRI ni. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan sikit apakah dia inovasi yang doktor bawakan sehingga boleh menang. So, untuk yang ni alhamdulillah saya sekali dengan satu tim saya bawah Jabatan Seni Bina lah. Semua tim-tim saya tu memang orang-orang yang hebat lah. Bersama dengan saya ada saya Dr. Ifah, kemudian ada Dr. Nur Syahila, kemudian ada Profesor Madya Dr. Nur Syala, Profesor Madya Dr. Nur Hayati dan juga Profesor Madya Dr. Elina. Jadi ni semua memang antara kiranya memang sini-sini yang sangat saya kagum lah dan memang sangat banyak membantu. Jadi untuk yang ini kenapa kami jadi tim adalah sebab subjek dia adalah subjek saya. Dia untuk subjek fotografi seni bina. Tapi kita petakan subjek tu dengan subjek lukisan terukur. Jadi pensyarah-pensyarah yang dalam subjek lukisan terukur tu termasuk dalam tim saya. Jadi dia sebab untuk subjek fotografi ni dia very technical, dia adalah kelas skill yang akan digunakan untuk hasilkan bahan lukisan terukur. Okey, doktor, saya macam rasa Okey, tapi mungkin doktor boleh ceritakan sikit. Okey, kalau doktor bidang fotografi, subjek fotografi. Okey, lepas tu lukisan terukur tu maksudnya macam lukis-lukis arkitek dia, tu. Lukisan terukur ni dia antara subjek yang besar dalam architecture sebab kita akan pilih bangunan-bangunan yang lebih heritage building yang lebih daripada 100 tahun. Jadi kita akan pilih bangunan tu, kemudian kita akan ukur bangunan, kemudian kita pelajar akan hasilkan semua dia punya drawing, dia orang hasilkan ada video, dokumentasi. Ini macam pemetaan kita bangunan petakan. Kita hasilkan archive. Kita hasilkan doktor. semua archive dia. Jadi yang bestnya contohnya tahun ni kita alhamdulillah buat bangunan di Uzbekistan. Wow. Itu bangunan di Uzbekistan dan juga di White House di Negeri Sembilan. Wow. So ada 2 tim lah. Okey. Maksudnya kalau kita ambil pemetaan ni, logiknya takkanlah kita nak ukur secara fizikal, ambil kira sendiri bangunan. Memang diorang pergi sana. Memang kena pergi sana. Tapi isunya adalah kenapa kita petakan dengan subjek yang maya ni adalah satu dari segi diorang perlu nak kumpulkan bahan tu perlu ambil gambar. Jadi saya tak boleh ada kat situ sentiasa. Dan juga dari segi nak hasilkan video dokumentari dan juga akhir sekali pelajar akan ada exhibition. Semua bahan yang diorang hasilkan tu diorang akan exhibitkan kepada orang awam, orang umum lah. Jadi kat situ yang kita gunakan inovasi yang ini. Jadi alat ataupun inovasi yang doktor bawakan ni adalah untuk memudahkan proses pengumpulan bahan-bahan bangunan-bangunan arkib macam itulah. Dan juga penyampaian kepada orang awam. Ini memang satu kajian yang sangat mendalam dan menarik lah doktor. Memang saya pun tak terfikir kita akan kena simpan semua data-data ni dan memerlukan kebanyakan inovasi. Bangunan yang lebih daripada 100 tahun tu memang tak ada data lah. Jadi memang kita ambil data, kira tanggungjawab tu lah. Baik. Jadi mungkin doktor boleh tunjukkan sikit. Saya nampak doktor macam ada bahan-bahan di situ. Dia nampak menarik untuk dilihat. Mungkin doktor boleh tunjukkan, adakah ini bahan-bahan digunakan sebagai sebahagian daripada inovasi ataupun ini contoh untuk doktor bawakan kepada penonton? Dia macam contohnya kalau kata yang kanta kompos tu, kalau saya boleh ceritalah, kanta kompos tu dia adalah 2 benda. Satu alat tu sendiri untuk diorang nak belajar teori. Sebab subjek fotografi ni dia adalah subjek yang sebenarnya mengambil masa yang sangat lama untuk kita nak
kuasai. Saya sendiri pernah jadi professional photographer, memang ambil wedding, memang ambil graduation kan, baby, memang saya pernah jadi dalam 5 tahun macam tu lah. Masa saya belajar kat Australia pun memang jadi salah satu income lah masa saya belajar kan. Okay, boleh ambil nombor doktor? Boleh buat saya income. Sekarang dah dah retire. Tapi alhamdulillah dah memang nak ambil masa untuk kita betul-betul nak kuasai itu sebenarnya lama. Tapi pelajar ni dia ada masa 14 minggu je untuk nak kuasai tu. Dia tu pun bahagi 4 kan, nak belajar, nak kuasai, nak praktis, kemudian nak hasilkan. Jadi banyak. Jadi itu antara cabaran terbesar lah. So nak teori yang awal tu yang saya letak dia punya apa orang panggil ni, dia punya kata kompos tool tool tu. So jadi dia bermula dengan benda macam ni contohnya. Kita ada, sebab bila nak belajar fotografi ni dia ada composition. Kalau belajar teori ni ada beratus-ratus sampai 300 composition yang memang maksudnya banyak. Kalau macam dalam erti kata masyarakat awam tu macam angle lah kan, macam lawa kita kita ambil gambar kat sini, susunan kan biasa sebab bila okay. dia nak ambil ni kan kita macam contoh macam mana nak susun bagi cantik orang tu berdiri ke duduk ke. So sama bangunan pun dia ada macam mana nak ini bagi. lagi-lagi kan bangunan. Ya, sebab dia ada penceritaan betul, dia kan. Jadi dia kena belajar composition. So ni antara mula-mula saya mulakan dengan macam ni. So jadi saya lukis kat atas yang ini kan. Lukis atas macam ni contohnya. Okay, tu yang saya tahu yang macam siput tu golden ratio. Tu je yang saya tahu. Yang ni memang semua orang tahu. Golden ratio, kemudian ni contoh golden triangle. Jadi apa yang pelajar buat dia ambil ni, kemudian dia akan susunkan contohnya kerusi kat situ, kat mana nak lampu, mana nak tingkap, kemudian dia ambil gambar macam tu je. Tapi isu yang dia memudahkan pelajar untuk faham, tapi isunya masih perlu ada saya untuk nak explain betul ke tak macam ni kan. Jadi tu antara cabaran dia lah. Jadi tool yang saya hasilkan, inovasi ni adalah saya hasilkan dia lebih kepada dalam bentuk yang macam ni. Jadi dia maksudnya di sini saya guna augmented reality tu. Okey. Doktor, saya cuba untuk faham dulu. Maksudnya kalau pelajar-pelajar ni diorang nak simpan data bangunan. Jadi diorang perlu ambil gambar bangunan tu, ambil video. Dan untuk memudahkan kita ajarkan diorang cara angle-angle macam golden ratio, golden triangle. Tapi bila masa pelajar nak buat itu, mereka perlu bergantung kepada kehadiran doktor kat situ untuk tolong. Sama ada betul ke tak betul. Sama ada betul atau tak betul. Jadi doktor hasilkan inovasi ni untuk memudahkan. Sekarang dah jelas. Macam contohnya yang ini ni, dia bila scan dia akan keluar yang ini tapi di phone. Jadi dia boleh terus ambil, dia compose guna phone, ambil gambar je. Dan inilah yang digunakan teknologi AR, VR tu. Yang ini memang khas AR, augmented reality. AR, augmented reality. Mungkin sebelum kita masuk balik ke inovasi tu, doktor kenalkan sikit pula augmented reality tu macam mana? Dia ada dua. Augmented reality dengan virtual reality ni dua benda yang berbeza. Augmented reality kalau bahasa Melayu dia kita panggil reality terimbuh. Jadi maksudnya kita layerkan yang digital kepada reality yang ada sekarang. Yang paling simplenya untuk bagi orang faham adalah filter. Filter yang kita pakai dekat Snapchat, dekat Instagram kan, kita ada digital tu kan, ada rama-rama lah, ada makeup apa semua letak kat muka kita. Kadang-kadang kalau kita jadi kepala singa, kita boleh gerak. Itu augmented reality sebab dia ada kita layerkan yang digital punya tu kepada something yang reality, pada benda yang kita boleh tengok. Sebab tu yang biasa kalau kita ambil phone, kita tengok benda tu tak ada kat situ, tapi bila kita letak phone tu dia seolah-olah ada dekat meja. Itu augmented reality. Kalau virtual reality, dia totally kita masuk dalam dunia lain. Dia memang virtual, memang totally maya. Yang itulah yang kena pakai macam cermin mata besar tu kan. Yang kadang-kadang kalau orang main macam drum lah, main kat zombie lah, itu kita panggil sebagai yang apa? Itu apa nama dia punya tu, dia ada, dia panggil dia punya macam tu binocular. Tapi orang biasa kenal ikut brand. Betul. Macam contohnya kat USIM, dalam jabatan kita memang kita gunakan Oculus punya lah. Jenama Oculus. Jenama dia, brand dia. Jadi kita biasa pakai yang Oculus punya. So yang itu memang in order untuk kita masuk kat dalam tu, memang kita kena pakai. So itu virtual reality. Maksudnya memang terus kita masuk dalam dunia yang lain. Jadi kalau aplikasi
AR untuk inovasi doktor ni, bila mana pelajar nak ambil gambar, doktor letakkan terus golden ratio ataupun golden composition triangle itu. terus dekat dalam selepas dia orang scan. Jadi dia akan scan tu, dia akan keluar dia punya bila scan tu akan ada beberapa benda yang keluar lah. Dia boleh pilih untuk terus ada overlay, which is dia punya yang tadi tu lah kan, composition tu dekat phone dan ambil gambar. Kemudian akan ada tunjuk example. Jadi tak perlu ada saya untuk dia tengok okay, similar, jadi mungkin okay, nampak sama. Jadi dia boleh tahulah betul ke tak. Theory description. Jadi maksudnya akan ada cerita, ada bila tekan dia akan keluar apa benda teori ni. Wah, menarik. Kemudian reference link. Jadi kalau kata nak dapat tahu lagi lanjut, dia boleh tekan je link terus masuk ke dalam link. Jadi itu yang kita guna AR lah. Ada overlay dan juga ada tab-tab kan. Boleh tab-tab main-main, boleh pergi ke sana sini. Tapi kalau macam inovasi doktor kan, doktor include VR sekali. Kalau kita cerita VR pula. Jadi bila once mereka dah guna benda ni, kuasai benda ni, hasilkan bahan tu, kemudian pelajar kena hasilkan bahan untuk yang apa ni, exhibition nanti. Exhibition. Jadi memang kalau architecture ni kita kena bina digital model. Jadi bangunan tu dia orang akan bina digital model. Jadi nak bagi seolah-olah bila kita, kalau contohnya tahun ni kan kita buat bangunan Uzbekistan kan. Jadi bila nak cerita tentang bangunan tu, takkan kita nak bawa orang pergi sana. Jadi dia orang bina that digital model. Kemudian kat situ yang dia orang akan bawa untuk ceritakan tentang bangunan tu kepada orang awam melalui VR. Jadi dia akan fahamlah. Jadi inilah total kajian yang doktor bawakan ke akhir ni lah. Mungkin doktor boleh ceritakan sikit, sebab saya yakin ada cabaran-cabaran yang doktor hadapi dengan tim doktor bila nak plan untuk inovasi yang macam ni doktor. Dia lebih kepada cabaran yang terbesar, dia lebih kepada macam sebab tak semua orang tahu ataupun pakar nak buat AR, VR ni kan. Memang tu part yang paling susah nak belajar. Nak belajar benda tu. Sebab dari segi konten, saya yakin insyaAllah macam event pensyarah lain pun memang konten tu benda yang memang kita tahu kan, suka nak buat benda tu. Tapi bila nak belajar, bila berkaitan dengan digital ni, nak belajar tu yang susah. Itu yang paling part yang saya rasa macam kita nak belajar skill tu. Dan kemudian nak ajar student pun satu lagi jugalah. Bila dah buat tu lepas tu nak ajar student ambil masa lagi kan. Saya rasa student dia akan excited lah kalau dia dapat guna yang macam tu kan. Lepas tu nak sampaikan kat orang pun cabaran jugalah. Cabaran macam nak cerita juga. Jadi kiranya bolehlah dikatakan yang inovasi doktor ni ter-apply kepada semua bidang sebenarnya. Cuma betul. Cabarannya tu adakah lecturer-lecturer ataupun guru-guru yang lain yang nak mengajarkan benda ni, nak apply ni, dia orang kena belajar semula VR tu macam mana, memang, AR tu macam itulah mana. Yang memang saya rasa benda ni memang boleh dibagi kepada semua, boleh digunakan oleh semua bidang. Cuma memang cabaran ni akan sama je, iaitu bila kita nak mula belajar skill AR VR ni dan macam mana kita nak gunakan, sebab benda tu memang perlukan effort lah. Tapi sebab kenapa saya yakin benda ni boleh bawa dalam semua bidang adalah sebab benda ni bermula dengan yang saya punya di luar daripada bidang saya, bukan bidang architecture. So selain daripada pensyarah, saya sendiri memang illustrator lah, dah almost 15 tahun illustrator. Dan saya memang ada buat workshop untuk mengajar topik-topik Islamik macam tauhid, topik yang berat tapi kepada kanak-kanak dan kepada mualaf. Jadi saya gunakan augmented reality, which is benda yang sama. Yang macam ni saya gunakan dan memang dia orang belajar boleh praktis walaupun tanpa saya selepas workshop tu. Kiranya ini macam terinspirasi daripada doktor punya usaha jugalah. Jadi daripada situ, dengan bidang yang sangat berbeza dengan bidang architecture, jadi saya cuba gunakan sistem yang sama, tool yang sama saya bawa ke sini. Jadi dan benda tu boleh jadi. Dan sebab tu saya yakin insyaAllah bawa ke mana-mana pun, undang-undang ke, betul. Bawa ke medical lagi lah, saya sebanyak benda yang boleh kan. Sangat-sangat banyak. Memang manfaat, memang inovasi betul. Doktor ni memang manfaat dia sangat besar lah doktor. Sebab dia adalah tool yang dah ada, yang memang kita tinggal nak belajar saja. Cuma macam mana kita nak gunakan mengikut konten apa yang kita ada.
Cuma itulah doktor, saya terfikir, adakah waktu doktor terinspirasi dengan usaha doktor ni, doktor memang tahu daripada awal Akri lah ni yang doktor nak masukkan inovasi doktor ni, ataupun doktor macam kalau ada rezeki dapatlah, kalau tak ada lebih kurang macam tu. Tak terfikir pun macam nak masuk. Yang saya buat yang dengan illustration hari tu ada menang. Saya pernah bawa Innovation Bank Challenge lah, dan memang ada menang 3 pingat emas di USIM, UKM, UPM. Jadi daripada situ yang saya tahu memang maksudnya benda ni boleh diguna pakai di bidang lain. Jadi tapi saya tak pernah terfikir masuk Akri. Memang selalu nampak lah Akri punya headline semua kan. Tapi macam maksudnya jemputan untuk join semua kan. Tapi tak pernah terfikir lah. Tapi bila tahun ni Alhamdulillah dibuka peluang untuk apply. Jadi saya hantar. Selain Akri, doktor rasa ada tak lagi platform lain yang mungkin, kalau selain Akri lah, yang doktor rasa boleh bawakan idea-idea macam doktor ni? Dia banyak kepada dalam macam Innovation Bank Challenge. Yang itu memang kena banyak, dan semua universiti ada. Dan bawa je, memang perlu bawa lah. Satu yang saya belajar lah, yang antara challenges lagi yang sepanjang Akri ni adalah kadang-kadang tu kita takut nak bercerita benda yang kita dah buat. Kita suka benda tu, kita dah rasa macam okay, this is good, tapi kita rasa takut nak bercerita. Saya sendiri memang orang yang memang social anxiety. Jadi macam benda mana saya tak suka adalah bercakap dengan orang yang saya tak kenal. Oh ya ke? Tapi ni doktor okey je. Tapi saya dipush oleh lecturer-lecturer lain kan. Tim-tim saya tu memang yang sini-sini, yang mana kata kena bawa benda yang kita ada ni kepada awam, kepada orang awam. Dan lagi banyak saya bercerita, lagi banyak sebenarnya saya sedar yang ni saya belum fikir lagi. So saya kena fikirkan tambahan ilmu. Jadi itu antara cara untuk saya nak atasi masa itu nak pitching final lah itu kan dekat KPT tu. Memang sangat takut lah, memang tak tidur. Tapi berapa lama doktor prepare projek doktor ni? Untuk pitching dia sebab benda ni memang dah berjalan lama. So Alhamdulillah bahan semua tu memang ada. Tapi nak sediakan untuk pitching masa di peringkat USIM 2 hari je. Saya ada 2 hari je masa tu sebab lambat apply. Tapi ada 2 hari je nak apply ni. Kemudian masa nak Akri tu ada dalam sebulan lah. Dalam sebulan. Tapi masa ni memang sebenarnya sangat-sangat dimudah. Saya sangat berterima kasih dengan pihak CITEL, dengan pihak SDEC lah. Sebab memang dia orang once dah dapat je jadi wakil, dia terus buat WhatsApp group. Kemudian dia terus bagikan template. Sebab kami kena sediakan booklet dan juga video. Jadi dia orang terus sediakan template untuk booklet dengan video dan beberapa soalan yang mengikut KPT punya application lah. Jadi sangat mudah sebenarnya, dan saya memang sangat berterima kasih dekat SDEC dengan CITEL lah. Tapi itu sebulan yang penuh dengan macam-macam lah. Tapi maksudnya yang saya nampak adalah lagi banyak, memang kena banyak bercerita sebenarnya tentang inovasi yang kita ada, idea yang kita ada tu kena banyak cerita untuk semua pensyarah lah. Saya kata lagi banyak kita bercerita, lagi banyak kita sedar apa lagi benda yang kita kena gilap kita punya idea dan inovasi tu. Betul. Sebenarnya kan kalau doktor rasa anxiety ke apa, doktor kena ingat satu je doktor. Ni saya rasa memang apa yang doktor buat ni dia memberi manfaat bukan kepada bidang doktor je, kepada semua orang sebenarnya doktor. InsyaAllah. InsyaAllah memang pahala yang mengalir dan berpanjangan lah insyaAllah. Macam itulah doktor, saya terfikir satu lagi lah kan doktor. Macam mungkin doktor, saya yakin ini bukan titik terakhir doktor teruskan projek ini. Dia orang kata it's always a new beginning. Macam apakah dia mungkin doktor punya macam future plan dengan projek doktor? Mungkin doktor nak berkolaborasi ke ataupun doktor plan macam dengan projek ni lah. Projek ini. Yang projek kan banyak plan. Sebab macam contohnya kalau bagikan ada 2 tadi tool tadi kan. Kalau dari segi tool tu sekarang ni memang saya sendiri tengah bangunkan micro credential course. Yang maksudnya memang kita nak buat course yang maksudnya untuk kita boleh buka pada orang luar USIM dan juga orang awam lah kan. Jadi yang saya nampak yang ini, dan benda ni pun boleh dijadikan penjanaan. So jadi maksudnya benda yang saya hasilkan ni jadikan macam card kan. Sekarang kan suka card game apa semua tu kan. Jadikan dia macam card. Jadi macam contoh ada beberapa composition lah. Jadi ada semua lah composition yang mudah. Jadi benda ni sendiri boleh jadi macam satu deck, penjanaan satu, dan kedua yang ini sendiri boleh digunakan bagi semua orang awam yang rasa, orang umum yang macam nak belajar, yang berminat nak belajar fotografi. Tapi masa jadi memang fotografi lah. Fotografi dan juga seni bila punya fotografi lah. So jadi sebab
maksudnya kita boleh gunakan benda ni, gunakan alat yang ni. So tu antaranya lah. Antara projek yang sebenarnya boleh datangkan income lah. Yes. Lepas tu yang kita harapkan lah. Sebab kemudian satu lagi adalah macam contohnya yang ni kan dia sekali dengan lukisan toko kan. Dan memang nanti exhibition tu setiap tahun kita buat. Dan yang saya nampak setiap tahun tu impact dia adalah kalau sebelum ada kita gunakan AR VR ni, orang-orang dia macam pengunjung ni, dia macam datang kemudian dia tengok bahan-bahan yang pelajar dah hasilkan lama ni kan, ambil masa yang lama ni, dia pergi dalam 5 minit 3 minit kemudian macam tu je lah kan. Dia macam orang kata scroll through je lah. Hanya scroll menarik. Macam dia baca, kalau tak faham pun tanya-tanya sikit-sikit. Tapi macam tu lah dia macam. Jadi bila kita dah ada jadikan dia interaktif punya exhibition, ada AR, ada VR, memang orang kanak-kanak semua pakai benda tu untuk tengok bangunan semua benda tu. Kita tengok bila survey memang boleh kadang-kadang 30 minit, lebih daripada 30 minit dia orang pengunjung ni interaksi dengan bahan tu. Ada tu yang efek pergi dah balik, datang balik dengan orang lain, dia pula yang bercerita semangat, dia kata kena cuba yang ni, dia sebab dia guna AR apa semua tu kan. Jadi dan daripada situ pun my exhibition tu alhamdulillah setiap tahun makin lama makin besar skala dia. So jadi itu yang kita harapkan lah tahun ni, insya-Allah yang Uzbekistan dan juga Negeri Sembilan White House ni kita akan buat di KLIA. So kita mula dekat universiti je. Kemudian tahun seterusnya di Mesa Mall, kemudian Aeon. Dan tahun ni insya-Allah akan di KLIA. Tahun depan lah kita akan buat tahun depan. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk InsyaAllah doakanlah. Nanti doktor dah famous, jangan lupa lah kita orang. Sebenarnya doktor ya, macam kalau VR tu adakah dia 3D? Dia 3D. 3D lah kan. So kiranya kalau let's say pelajar siapa-siapa orang awam ke dia guna alat VR tu, dia akan tengok bangunan tu, dia boleh berjalan, dia akan berjalan sekeliling. Ya betul. Tapi itulah doktor, mungkin ini macam persoalan saya lah personally. Macam adalah orang yang kata guna VR ni kita akan detach dengan reality sekejap. Betul tak doktor? So adakah macam ada potensi bahaya? Macam contoh orang jalan-jalan terjatuh ke? Macam tu ke? Yang itu sebab dia memang kita akan bila kita nak buat virtual reality tu kita panggil perimeter. Jadi memang kita ada perimeter, memang kat situ saja. Keluar daripada perimeter tu dia akan hilang virtual reality tu. Boleh kawal lah. Kita boleh kawal perimeter tu besar mana. Jadi kita lah yang kena set kan. Kalau kata memang perimeter tu kita nak besar, janganlah pilih tempat yang jauh-jauh. Jadi kita kalau dalam exhibition tu memang kita akan tanda lah mana perimeter. Once dia keluar je perimeter tu, benda tu akan hilang. Jadi taklah dia kena masuk balik lah. So benda ni boleh dikawal lah boleh sebenarnya. dikawal. Itulah memang saya rasa ni memang di luar bidang. Bukan setakat saya rasa penonton pun memang baru tahu benda ni. Sebab kita tahu benda secara ilmiah kan. Kalau tak sebenarnya kita tahu benda tu secara aplikasi. Orang main game. Macam kita familiar tapi kita tak cukup kenal dengan alat-alat dan tools. Lah datang dia buat KLIA tu. Okay, jangan lupa. Kita dah cakap terus. Kat mana tu datang KLIA? InsyaAllah di KLIA tahun depan selepas raya. Selepas raya. Okay. Dan di situ akan ada exhibition tim musim sajalah. Tim doktor. Kita memang pelajar tahun 3 tahun ni lah. Jadi ada 2 tim yang memang buat bangunan di Uzbekistan. Dia memang ukur, yang memang ukur dan buat model. Ini dikira FYP ke macam ni? Taklah. Kalau semula kita tak ada FYP lah, ada engineering ada, tapi dia maksudnya dia salah satu subjek yang memang dia akan dibuat di tahun akhir lah. Tapi bukan FYP dia orang itu ada subjek design lain. Subjek design lain lah. Jadi mungkin sebenarnya apa yang doktor ceritakan ni saya rasa cukup memberi inspirasi lah. Bukan setakat pada pelajar, mungkin pada para pensyarah juga untuk melebarkan sayap mereka dalam inovasi bidang masing-masing. Mungkin, tapi doktor sejujurnya saya kata kalau macam saya rasa tapi saya tak adalah pandai sangat bidang macam ni. Mungkin doktor boleh bagi macam sedikit kata-kata. Apa yang menyebabkan doktor kata jangan mengaku kalah sebelum masanya. Teruskan. Mungkin doktor ada kata-kata sedikit ke. Sebab saya tak rasa doktor untuk start inovasi ni semudah itu saja. Mesti ada banyak cabaran. Apa yang buatkan doktor rasa macam daripada doktor fikir tak apalah, tak payahlah. Sebab doktor pun cakap doktor ada macam anxiety semua kan. Sehinggalah doktor di sini hari ini dengan piala ni. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit kata-kata. Boleh doktor? Doktor nak nangis ke? Bukan. Kita je tengah sesama. Allah Akbar. Itulah bilik pula sejuk. Okay. Doktor, mungkin ini kata-kata doktor untuk bagi macam harapan ataupun last word lah macam tu. Saya rasa lah maksudnya kalau pada dua-dua lah pensyarah dan juga
pelajar. Jadi maksudnya biasanya kita buat inovasi ni tujuan utama, objektif utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah, solve the problems kan. Jadi maksudnya macam contohnya ini, isunya adalah risau pelajar tak boleh kuasai dengan baik, jadi kita adakan benda tu. Jadi sebagai pelajar dan pensyarah, biasanya kita mudah, benda yang pertama kena tengok adalah apa sebenarnya masalah yang kita boleh selesaikan, apa masalah yang kita perlu selesaikan supaya membantu pelajar, membantu pensyarah. Jadi once dah dapat benda tu, then go for it, tengok apa yang kita mampu buat, apa yang kita nak buat seterusnya. Jadi macam saya, memang saya betul-betul passion saya, memang minat dalam AR, VR ni kan, saya memang suka. Sebab saya rasa macam benda tu boleh memberi manfaat dalam banyak benda. Jadi jangan takut nak belajar benda baru lah. Memang kena belajar benda baru, especially sekarang ni kan laju dia punya digital apa semua ni, memang sangat laju teknologi dia kan. Dan tapi yang paling penting sebenarnya, memang benda ni takkan boleh buat seorang-seorang lah. Dia perlu cari team. Idea mungkin datang daripada kita, tapi untuk nak develop apa semua benda tu, memang sangat perlukan orang yang ada minat, yang passion, ada passion, orang yang commitment. ada pengalaman. Memang kena cari team lah. Kena cari team. Dan saya sangat bersyukur dapat tim yang sangat memang tim saya tu macam Profesor Dr. Elina, Dr. Shalam, memang banyak pengalaman dapat anugerah. Diorang suka hantar inovasi, suka bercerita tentang inovasi diorang kan. Jadi banyak benda yang saya boleh tak belajar daripada diorang kan. Dr. Nur Hayati pun pakar macam-macam benda lah dengan Dr. Syahila. Jadi cari tim yang memang banyak boleh membantu. Yang penting adalah kena tahu apa benda yang kita minat betul dan selesaikan masalah tu. Selesaikan masalah. Yang tu kot, kalau saya lah, tu yang drive saya untuk nak selesaikan masalah. So selagi tak selesai, jadi tak puas hati lah. Jadi memang akan takut ke tak takut ke, memang kena buat lah. Orang kata duit sikit. Suka ke tak suka, duit sikit. Macam tu. Fake it till you make it. Fake it till you make it. Lagipun kalau ini macam contoh kita gagal hari ni, tak bermaksud kita gagal seterusnya. Ini sebenarnya bukan setakat doktor lah. Saya pun rasa terinspirasi lah. Mungkin doktor rasa macam tak apalah, ini mungkin salah satu permulaan doktor untuk kejayaan yang lebih banyak seterusnya. Dan insyaAllah saya pun doakan tim USIM, tim doktor boleh pergi, bukan setakat di Malaysia, mungkin pergi lebih jauh lagi. Sebab saya yakin inovasi doktor ni relevan dia bukan hingga orang kata macam sekadar tahun 2030 saja. Sebab sekarang macam kata doktor cakap tadi, memang sekarang ni memang era digital lah doktor. Generation sekarang memang lahir dengan phone lah doktor kan. Macam baby apa semua pun reti guna telefon semua. Jadi kalau kita macam sentiasa di pemikiran yang tak apalah, pembelajaran perlu secara tradisional sahaja, mungkin dia akan kurang sesuai seiring dengan berjalannya zaman tu kan doktor. Saya suka bila Hani sebut yang maksudnya tentang manfaat kan. Itu yang bagi saya macam memang saya diajar oleh mak ayah saya untuk benda yang pertama, kena sentiasa fikir macam mana kita nak bagi manfaat pada orang lain. Dan saya yakin sebagai pensyarah lah terutamanya, banyak sangat sebenarnya yang kita dah, pensyarah-pensyarah ni dah hasilkan bila kita nak mengajar. Setiap tahun kan kita kena update semua kan. Banyak benda yang pensyarah dah buat sebenarnya, tapi kita tak rasa benda tu ni mungkin bukan inovasi kot kan. Sebenarnya baik hantar je dan share kan je, share sebenarnya orang lain mungkin tak pernah buat pun benda tu. So maksudnya kena rajin bercerita tu, saya kata rajin berkongsi. InsyaAllah ada je manfaat tu pada orang lain. Betul. Kita pun tahu macam dalam Islam mengajar sebaik-baik Muslim adalah Muslim yang memberi manfaat kepada yang lainnya. Jadi memang akli-akli lah kita doktor. Jati diri. You see. Okay, jadi saya rasa banyak dah juga doktor kongsikan, doktor ajarkan daripada inovasi doktor, background doktor, sehinggalah kisah-kisah yang saya rasa sangat memberi manfaat dan inspirasi kepada kita semua. Jadi mungkinlah doktor pun tadi dah concludekan juga. Kalau doktor ada lagi nak tambah sedikit ke berkenaan dengan mungkin harapan doktor ataupun sepatah dua kata lah sebagai penutup untuk hari ni. Mungkin doktor nak kata tak apa, hari ni lepas ni saya akan datang lagi untuk cerita tentang kejayaan seterusnya. Ni baru satu. Mungkin masa lepas ni berderet pula kan. Mungkin doktor boleh kongsikan sikit. Tak ada. Kalau kata-kata akhir, I think ni masih sesuai untuk saya cakap terima kasih kepada semua yang dah membantu lah. Memang benda ni bukan benda yang saya boleh buat seorang lah. Dan saya nak berterima kasih kepada pihak CITEL, kepada pihak SDEC, kepada tim saya, jabatan saya, fakulti saya. Memang semuanya sangat-sangat macam kalau tengok soalan asalnya adalah apa maklum balas. Ada satu soalan tu, apa maklum balas daripada pelajar dan pensyarah kan.
Dan yang ini yang part yang saya rasa yang paling buat saya rasa, walaupun ada anxiety ke apa, yang paling buat saya rasa macam okay, next step I need to do this adalah sebab memang maklum balas dia orang, sokongan daripada dia tu memang sangat, kita macam sangat padu lah, macam boleh je semua orang boleh je, teruskan, insyaAllah, jangan risau, boleh je kan. So yang itu yang saya rasa yang to be honest yang buat saya rasa seronok saya duduk di USIM. So jadi bagi pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar yang memang dekat USIM especially ni, gunakan bi'ah yang kita ada, yang very supportive, yang very sentiasa mendoakan each other tu, untuk always fikirkan macam mana kita nak ke depan, macam mana kita nak jadi lebih baik daripada semalam. Jadi tazkirah pula kan. Tak ada tu. Saya faham sangat. Tapi memang betul apa yang doktor cakap tu. Mungkin doktor dah sebab kita punya environment kat USIM ni sebenarnya lain lah. Betul, lain betul doktor. Sangat lain. Jadi sayang kalau kita tak gunakan benda tu untuk push diri kita untuk jadi lebih baik dan manfaat untuk orang lain lah. Betul. Saya sangat setuju dengan apa yang doktor cakap. Memang sebenarnya saya pun rasa macam kita punya full potential tu boleh go maksimum lah kalau kita di ruang ataupun tempat yang memang tepat lah orang kata. Jadi kenapa perlu kita anggap ataupun cabaran ke apa tu sebagai satu halangan untuk kita berjaya kan? Saya rasa memang situasi ataupun keadaan tim doktor apa semua dalam keadaan limited space kan, semua tu sebenarnya bukan halangan lah untuk cakap yang kita tak boleh pun nak cabar diri kita untuk buat sesuatu yang kita macam mula-mula takut. Tapi sebenarnya kita boleh je bawa sebenarnya, asalkan kita rajin bercerita, bawa cerita. Jadi saya rasa dah cukup lah kan untuk episod hari ni. Sebenarnya nak cerita banyak lagi ni, tapi tentang Akri. Itulah doktor macam cukup lah. Baliklah. Jadi kita insyaAllah ada rezeki di masa akan datang, kita mungkin ada peluang kita jemput doktor untuk kita cerita tentang kejayaan-kejayaan seterusnya. Mungkin, amin. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di masa akan datang. Yang penting ingat, kita ni semua sentiasalah belajar di dunia ni. Jadi jangan limitkan diri kita hanya kerana kita takut dengan cabaran yang ada di depan kita. Baiklah, ya, saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung episod kita hari ini. Jadi saya Farhana Biha berterima kasih kepada para penonton kerana sudi bersama dengan kami. Hari ini saya bersama Dr. Ifah bercerita tentang inovasi doktor, mengenali tentang teknologi VR dan AR, dan saya sangat berharap kita semua mendapat manfaat daripada episod ni. Jadi untuk episod hari ini dengan tajuk Kanta Kompos Kerangka Aplikasi dan Navigasi Teknologi Augmentasi AR VR, integrasi dalam komuniti, pembelajaran objektif modul dan subjek sederhana, kita mengundur diri. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye. Anda sedang mendengar USIM Podcast.